Yeah. Terima kasih untuk pernah ada di sisi. Yelah, sama-sama, Bal. Tapi tak payahlah nak cakap terima kasih tu sambil berendam dengan baju-baju, Bal. Udah berapa badak berendam dah teman tengok kan? Buka baju tu, bawa tenang. Kan? Nak cakap terima kasih duduk boleh, Bal. Berdiri boleh, mengesot boleh, cangkung boleh, semua boleh, Bal. Buka baju tu, Bal. Zaman-zaman hujan ni susah baju nak kering. Bukan apa, aku ni concern. Terima kasih untuk pernah ada di hati. Dah sedap dah, Bal. Suruh kau, Bal. Dah maju, Bal. Ini orang kata dah level-level halu telinga. Kalau dulu suara kau, maaf lah kalau akak cakap, memang menebalkan tek telinga. Tek telinga penonton, tek telinga Ajai kan. Tapi sekarang ni kalau Ajai dengar, menangis tepi bucu, Bal. Dengan dia sekali berendam dengan baju-baju dalam bathtub, Bal. Kan, ini kau dah masuk kelas vokal Bu Hetty, kau sendang ke? Semangat! Tapi ku pilih untuk menjauh dan melepas. Tu nak menjauh tu akak faham. Menjauh daripada netizen Malaysia lah kan, Bal. Kau dah kecil hati kan dengan kita orang kan. Kiranya kau nak menjauh, kau dah pusat kat Indonesia sekarang. Tu akak faham, Bal. Kan? Tapi nak melepas tu apa, Bal? Melepas apa, Bal, sekarang? Ni cuba kau terangkan sikit, mohon pencerahan. Melepas, jangan melepaskan gas kentut, Bal. Jangan nak bagi pencemaran udara, pencemaran bau, Bal. Lagi-lagi kalau kentut dan tak berbunyi tu silent killer, Bal. Tahu-tahu bau je datang tu meninggal. Semua cerita tentang kita. Udah, dengan aku sekitar nafas. Udahlah, Bal. Semputlah aku tengok, Bal. Kenapa kau sampai berendam dan menahan nafas dalam bathtub hotel tu, Bal? Dia dah berendam dengan baju-baju, Bal. Apa masalahnya ni, Bal? Sabar, bawa bertenang kan? Kalau ia pun bidah dah ada assistant baru, janganlah sampai kau menahan nafas dengan baju-baju sekali dalam bathtub tu, Bal. Sabar. Ni aku tunjuk sekejap PA baru sebidah. Ada nanti kena peluk dari belakang. Ayo. Loh, saya ni kan tunggu nak piti. Alah, kau sebi lagi lebih daripada PA dia yang baru lah, Bal. Kau menang lah, Bal. Kan? Dia tak ada bakat menyanyi dah, Bal. Macam kau, Bal. Jadi kau buka mulut je satu hari terus murung si Ajai. Kau ingat semua orang ada bakat macam tu ke? Lepas tu pula dia tak ada tawaran berlakon daripada pengarah Tusuk Imam Fatimah di samping Zulripin. Tapi kau berlakon di samping Zulripin, Bal. Satu akak tak boleh fokus lah, Bal. Kedai kopi kat belakang tu luas sangat. Ada nanti kena peluk dari belakang. Ayo. Tu, kepil sikit tu. Luas sangat tu kangkang tu. Bukan apa, takut masuk angin nanti lemau. Terima kasih untuk pernah ada di sisi.